Ya, saya sebagai kajian linguistik, the best tongue in the world adalah Malay. I'm sorry to say this. Ini benar. Jadi, apabila maksudnya perkataan asal itu besi. Nizam, perkataan asal itu besi. Sebab apa? Ia diturunkan di kawasan kita. Kemudian orang-orang kawasan ini menyebutnya. Soalannya, ada orang ke masa tu? Ada orang kata, ada orang ke masa tu di alam Melayu? Jawapan saya ada. Justru kita jumpa Mac Cladden. Mac Cladden 14,000. 14,000 tahun, 12,000 BCE. JBTP bila? 12,000 BCE kan? Kita dah ada Mac Cladden 14,000 tahun. Makna sudah ada orang. Itu pun kita kurang melakukan eksivasi ya. Kurang melakukan itu. Justru kita jumpa Perak Man. Kenapa masih ada DNA, masih ada tulang, sedangkan kita negeri yang beriklim panas, lembap dan benar-benar biasa berdarut. Kenapa? Kerana dijumpai di dalam gua, di kawasan tinggi. Tengok, mereka tinggal di bukit-bukit. Begitu juga dengan Penang Woman. Dekat Penang Woman itu kan dijumpai di atas bukit. Di dalam bukit, di dalam gua. Jadi mereka ini bukannya terdedah. Sebab itu di Sungai Batu saya tanya, kenapa tak adanya tulang temulang dekat Sungai Batu ni? Dia kata mana ada, Prof? Kan ni kawasan terdedah. Yang dijumpai itu ialah kawasan di dalam gua, di atas bukit. Justru kalau di Eropah dan di Arab, mereka boleh jumpa tulang-tulang sebab cuaca mereka sejuk panas itu kan. Jadi back kepada cerita tadi, sudah ada orang, tapi kenapa terputus? Sebab kita tidak ada data. Data kita telah diambil orang ataupun telah dimusnahkan sebab negara kita sudah dijajah, dikolonize oleh orang. Pergi gantuk nenek kita itu dia orang. Contoh senang saya bagi, kenapa di Thailand, saya pergi hari itu, di Thailand banyak data-data tulisan Melayu, buku-buku Jawi, data-data tak dirosakkan, tak diambil, tak hilang, kerana bahagian selatan Thailand tidak di bawah British. Macam mana banyak sangat ni manuskrip kamu ambil daripada Bani Israel. Dia kata Baba Lutfi, dia kata kepada Baba Lutfi, orang-orang Melayu banyak menyimpan data-data daripada Bani Israel. Maksudnya dia tahu kita ada kaitan dengan Bani Israel. Nizam, apa kaitan kita dengan Bani Israel? Nabi lah. Sebenarnya Bani Israel itu anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni tuan-tuan dan puan-puan, nama dia selain daripada Yaqub bin Ishak, nama dia Israel. Dia larang orang kampung dia ke dia. Kenapa dikenali orang kampung dia panggil Israel? Sebab Nabi Yaqub ni, dia kalau setiap kali dia bergusti, dia mesti menang. Jadi orang kampung dia panggil Israel. Itu bahasa Aramaik. Israel itu maksudnya abdul, hamba. Itu Allah, Tuhan yang satu, hamba Allah. Itu. Jadi Bani Israel itu anak-anak Nabi Yaqub. Jadi kalau anak-anak Nabi Yaqub, kita dengan Bani Israel ni apa? Kalau orang Israel anak kepada dia punya tu adalah keturah. Berdasarkan kepada laporan daripada Nuh Independent Fish, ditulis oleh Thomas